Okay guys, hari ni kita nak pergi buat Via Ferrata. Sekarang pukul 8 minit bawah bangun. 8.15 kita akan ke briefing point. And approximately 8.30 kita akan ada atas bukit. So see you there. Oh, ada. Oh, kita dah ready lah. Balik hijau. Kita kena ada helmet. Ni shock Via Ferrata set. Dia ada dua, kau kena satu, dua. So basically kau punya life ialah 50-50. 50-50. Yes. Dia harness, sitting harness. Ni zip line. And all set. Buat explanation dalam English lah. Kalau kawan ambil DSLR kan, ada close to the fog. Il y a toujours le parfum bleu en dessous, pas de souci. Kita dah start dah. Itu Atim. Easy ya. Awal Dem. Let's go Dem. Nice. One down. Yeah. Alright. Oh. Yeah, birds. There you go. Alright. Don't forget this one. Oppa, thank you. If it's not a good idea, it's a great story. Yang kita berjuang. Tu Atim dah kat atas lah. Dia kena satu-satu. Yes, kita tukar kabel dulu. Apa? Opposite direction sih. Because kalau kita salah, kalau kita nak elakkan kita terbuka dua-dua. So bila kita nak tukar, apa resting cable. So kita boleh hang. Ni orang panggil Via Ferrata. Via Ferrata ni dia invented in Europe, mostly kat Alps. Oh, lupa resting cable. Apa? Kita naik. Okay, let's go. Our turn. Let's go. Apa badan ke? Kalau korang nak buat ni, memang kena body strength memang yang merah tu memang kena body strength kuat dah tu. Kita ni. Ini seram dia. Ya. Oh, tali tight. Ingat tali tak tight. Oleh. Aduh. Peace. Donc je vais moi avec vous et eux avec JB. Ça va. Tu verras, et forcément, c'est ça, mais je les stopperai là-bas, derrière la grosse bouteille. Et comme c'est en premier, je vais dire.
Kita nak start satu lagi climb. Let's climb. Kita nak lari angkat tali tu. Kalau ada box tempat tu. Ada stiker. Kau tak resting kan? Tu. Tengok kena tunggu. Tunggu. Ada tali tu kat situ ke kat tali tu? Baik them. Wister tu gambar ni. Apa, nice. Okay. Oh, I can climb. Allez. Apa. Allez, on traverse bien. Come on, guys. A bit tired, but okay. Part ni paling best dah. Kau tak nak kau boleh rehat. What? Let it fall. Slow is smooth. Smooth is fast. Penat. Terus sampai kat bridge. Du. Tempis. Betul macam ni. Okay guys, kita nak sampai dah.
kita sampai the end. Oi. Hop, 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 hop. No, it's fine. It's not sitting. Okay guys, kita kena buat. No, you're toilet. Okay, right? Okay. Let's go guys. Nothing can go wrong. Just sit right. Aku tak pegang benda ni. Tak ada. Aku nak pegang benda ni, dia tak pegang benda ni tak. Macam nak cabut tak? Mana pusing? Pusing mana tu? Tekan. Up. Shit. Nak pergi ambil dia. Tu ada emergency helicopter, tak tahulah siapa jatuh ke apa. Something happen. Bukan bahan ni dah. Kita orang try yang red part tu, yang susah tu. Sini panjang sampai betul tak zip line, kita hiking. But anyway guys, kita orang survive. Kita mau panjat tu. What an unique experience to have a chance to try it. Ya. Tapi kalau korang nak try memang kena ada strength lah. Dengan bunyi helikopter. Helikopter lah tu istilah.